Hai semua, selamat datang ke pengembaraan sains kita. Pernah tak awak terfikir pasal rahsia di sebalik cahaya yang melantun-lantun tu? Hari ini kita akan bongkar keajaiban cermin dan macam mana ia berfungsi. Jom kita mula. Bayangkan awak baru je dapat potongan rambut yang memang lawa. Lepas tu, penanda rambut tu pegang satu lagi cermin kat belakang dan tiba-tiba, awak boleh nampak belakang kepada awak sendiri dekat cermin besar depan tu. Macam mana boleh jadi macam tu? Ini bukan magic tau, tapi sains yang sangat-sangat hebat. Jom kita siasat sama-sama. Okey, pengembaraan kita bermula di, cuba teka, kedai gunting rambut. Mungkin nampak macam tempat biasa je kan? Tapi percayalah, tempat ni penuh dengan keajaiban sains yang tunggu untuk kita temui. Jadi apa sebenarnya yang berlaku bila awak tengok diri awak kat cermin? Semuanya pasal pantulan. Cahaya, sama ada dari lampu atau tingkap, akan kena pada awak. Lepas tu, ia melantun dari awak ke cermin. Cermin tu pula pantulkan balik cahaya tu terus ke mata awak. Boom! Macam itulah imej awak boleh terbentuk. Okey, sekarang dah sedia nak belajar kod rahsia saintis? Ini akan bantu kita faham lagi dalam pasal perjalanan cahaya ni. Jangan risau, ia lebih senang daripada awak sangka. Dan yang penting, seronok. Tengok ni, kita ada dua jenis sinar cahaya. Yang pertama, yang datang dari sumber cahaya dan pergi ke arah cermin, kita panggil sinar tuju. Yang kedua pula, yang melantun keluar dari cermin, kita panggil sinar pantulan. Senang je kan? Satu tuju, satu lagi pantul. Jom kita ulang balik proses tadi. Langkah 1, cahaya kena pada awak. Langkah 2, cahaya melantun dari awak menuju ke cermin. Itulah dia sinar tuju. Dan langkah ketiga, cermin tu pantulkan cahaya terus ke mata awak. Itulah sinar pantulan. Tahniah, awak dah faham kod rahsia saintis kita. Hebat! Okey, sekarang kita dah faham asasnya kan? Jom kita keluar sekejap dari kedai gunting rambut ni dan jadi detektif cahaya. Awak mesti terkejut bila tahu betapa banyaknya pantulan yang ada kat sekeliling kita setiap hari. Awak mesti pernah nampak cermin sisi kereta kan? Ia bukan sekadar hiasan tau. Ia macam mata tambahan untuk pemandu. Dengan guna pantulan, pemandu boleh nampak kereta lain kat sebelah atau kat belakang. Jadi, perjalanan kita pun lebih selamat. Best kan? Pernah pergi jumpa doktor gigi? Nampak tak alat kecil berkilat yang dia guna tu? Bukan untuk doktor gigi tu tengok gaya rambut dia tau. Cermin kecil tu sebenarnya bantu pantulkan cahaya ke setiap ceruk mulut awak. Jadi, dia boleh pastikan setiap gigi awak sihat dan kuat. Okey, dari darat, sekarang kita nak menyelam jauh ke dalam lautan. Bersedia untuk satu pengembaraan kapal selam dan temui satu lagi senjata rahsia yang guna kuasa pantulan. Cuba bayangkan awak ada dalam kapal selam, jauh di bawah permukaan air. Sunyi je. Macam mana agaknya awak nak tahu apa yang jadi ke atas sana? Takkan nak buka tingkap kan? Habis tu, macam mana mereka tengok dunia ke atas tu? Jawapannya ialah sebuah periskop. Alat yang sangat bijak ni berfungsi macam mata yang panjang yang membolehkan kelasi kapal selam menjengok ke permukaan air. Dan cuba teka apa? Semuanya berfungsi guna kuasa pantulan cahaya. Tengok macam mana ia berfungsi. Cahaya dari objek ke atas air masuk ke periskop. Bam! Kena cermin pertama ke atas, terus melantun ke bawah tiup dan bam! Kena pula cermin kedua kat bawah, terus ke mata pemerhati. Dua cermin bekerjasama untuk cipta satu pandangan yang menakjubkan. Sains ni memang hebatlah. Baiklah, para detektif cahaya sekalian, dah bersedia nak uji pengetahuan baru awak? Jom kita tengok sejauh mana awak dah faham dengan kuis pantas ni. Saya yakin awak boleh jawab semua. Soalan pertama. Apakah nama untuk alur cahaya yang bergerak ke arah cermin? Ingat tak kod rahsia kita tadi? Ya, betul. Jawapannya, sinar tuju. Soalan seterusnya. Alat apa yang bantu doktor gigi tengok gigi yang tersorok? Tepat sekali. Cermin pergigian tu. Okey, soalan terakhir. Berapa biji cermin yang periskop perlukan untuk berfungsi? Jawapannya ialah 2. Wah, anda semua memang hebat. Tahniah! Anda dah berjaya jawab semua soalan kuis. Jadi sekarang, tiba masanya untuk misi rahsia awak sendiri. Masa untuk awak pula jadi seorang saintis cahaya. Dah sedia? Ini misi awak. Kalau awak berani, sahut cabaran ni. Pertama, cari satu cermin kecil dan lampu suluh. Kedua, suluh cahaya tu ke cermin dan tengok macam mana ia melantun ke dinding. Ketiga, cuba gerak-gerakkan cermin tu pada sudut berbeza. Apa jadi pada pantulan cahaya tu? Eksperimen dan jadilah penyiasat cahaya sejati. Jadi,
Ingat tau, sains ada di mana-mana je. Dari lopak air lepas hujan sampailah ke sudu yang berkilat kat dapur, pantulan sentiasa ada. Jadi teruskan memerhati, teruskan bertanya dan jangan pernah berhenti teroka keajaiban dunia di sekeliling awak. Kita jumpa lagi dalam pengembaraan sains yang seterusnya.